Tawakkalullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan udara. Pakai full face ni nak kena perlukan udara. Kalau tak dalam ni kau berkuah. Itu tak best. Lambat juga hujan. Uish, rapat. So glove ni glove yang aku pakai daripada FTG. Setakat ni okey, cuma kat dia ada pump kat sini sikit kan. So dekat ni logo FTG, ada boleh touchscreen kat sini. Dia ada knuckle, ada CF1 carbon sebab dia ada knuckle carbon yang smart lah kan. Dia boleh mesh dengan semua jenis color motor sebab dia hitam. Tambah-tambah kalau waktu hujan macam ni korang pakai glove, memang dia boleh protect diri korang. If let's say berlaku kejadian musibah ke, and then waktu hujan lebat, dia boleh protect korang punya tangan. So lagi safe lah kan. Jangan turun bagaikan mutiara. Hijau ke merah? Abang motor rosak tu. Itu minyak habis. Macam rosak. Si minyak? Si minyak ah? Tak. 3 bar. Ada 3 liter je. Budi dengan 3 liter. Ni depan ni ZX6R. Tengok lampu belakang dah tahu lah. Kacak tau. Macam Ninja 500 ni, lampu belakang dia lain sikit. 6R ni nampak lah dia 6R. Aku nampak tadi ada sebiji ZN50RS Kawasaki Retro Bike. Dia kalau korang ikut belakang motor big bike ni kan, jangan terlalu rapat. Sebab nampak tu, dia punya air, dia punya terpecik air tu boleh merosakkan visor. Boleh tak nampak. Tak tahu tak rapat sangat dengan motor depan. Sebab maybe dia daripada percikan-percikan air tu ada batu kecil ke kan, yang boleh kena kamera ni, kena visor. So that's why kita ambil langkah yang berjaga-jaga lah. Dengan hujan yang istiqomah macam ni, lambat nak berhenti ni. Kita nak keluar malam ni pun jangan jam lah. Aku plan nak balik ke
ke Sentul. Ke depan tu. Baik pakai jaket daripada FPG. Dia kurang lah sikit rasa tajam-tajam hujan tu. Ini tak jam tak? Tapi dalam bintik yang lebat macam ni, basah kuyup tu. Gila basah. Dia kalau balik ni malas nak pakai hujan kan. Sebab dia dah bagi aku lah. Tapi kalau pergi kerja, standby. And riding jacket ni pun dah okey dah. Sebab riding jacket ni dia ada padding tau. Bahu, siku semua dengan kau punya chest. So okey lah kan. Betul tak? Yang penting safety je. Basah teruk weh. Basah gila. And beg aku pun aku tak perlu risau barang-barang dalam beg aku sebab aku pakai beg daripada FTG. So memang dia waterproof. So mostly aku punya gear ni mostly daripada FTG lah. So FTG adalah salah satu local brands yang korang boleh try. Harga dia mampu milik kan. Yang penting harga. And quality dia is not bad tau sebenarnya FTG ni. Hujan ni nampak macam dia ada race line tau.